Baiklah, hari ini kita akan kupas satu buku yang sangat penting, mungkin antara yang paling relevan untuk zaman kita sekarang. The Anxious Generation, tulisan Jonathan Haidt. Kita akan lihat macam mana teknologi telah mengubah sepenuhnya zaman kanak-kanak dan macam mana ia mencetuskan satu krisis kesihatan mental dan identiti yang besar dalam kalangan Gen Z. Cuba anda bayangkan sekejap, anda tidur dan bila bangun 10 tahun kemudian, dunia dah tak sama. Itulah analogi yang Haidt gunakan dan ia sangat tepat. Dalam sekelip mata, zaman kanak-kanak yang dulunya penuh dengan main di luar, jumpa kawan-kawan, tiba-tiba digantikan dengan dunia dalam skrin telefon. Perubahan ini sangat drastik sampai nampak aneh. Okey, ini plan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita fahamkan macam mana generasi cemas ni boleh wujud. Lepas tu, kita akan bongkar 2 kesilapan besar yang kita dah buat. Seterusnya, kita tengok 4 kesan buruk telefon pintar. Dan paling penting, macam mana kita nak bina semula zaman kanak-kanak dengan 4 pembaharuan asas. Dah sedia? Jom kita mulakan. Baiklah, kita mulakan dengan puncanya. Macam mana kita boleh sampai ke tahap ni? Semuanya bermula dengan satu kemerosotan kesihatan mental yang mendadak dalam kalangan remaja sekitar awal tahun 2010-an. Dan ini bukan cakap-cakap kosong. Data dari seluruh dunia tunjuk corak yang sama. Ada lonjakan kes-kes kemurungan, kebimbangan dan macam-macam lagi. Dan yang menariknya, semua ini berlaku serentak dengan ledakan penggunaan telefon pintar dan media sosial. Menurut Haidt, ini bukan satu kebetulan. Sesuatu yang asas dalam cara remaja membesar dah berubah. Cuba tengok data ni. Carta ni tunjukkan sesuatu yang sangat membimbangkan. Ia menunjukkan interaksi sosial bersemuka, macam lepak dengan kawan-kawan, menjunam jatuh. Dulu, masa lapang diisi dengan gelak ketawa, belajar berkawan. Sekarang, masa tu dah digantikan dengan skrin. Ini satu kehilangan yang sangat-sangat besar untuk satu generasi. Okey, jadi apa puncanya? Di sinilah terletaknya hujah utama Haidt. Dia kata kita sebagai masyarakat telah melakukan 2 kesilapan besar pada masa yang sama yang telah mengubah terus zaman kanak-kanak. Dia panggil fenomena ni The Great Rewiring of Childhood. Jom kita tengok apa 2 kesilapan tu. Inilah dia paradoksnya. Di dunia nyata, kita jadi terlalu melindungi. Takut sangat anak-anak kita jatuh, terluka atau rasa kecewa. Tapi pada masa yang sama, di dunia maya, kita biarkan mereka terdedah kepada macam-macam bahaya tanpa perlindungan yang cukup. Macam kita balut mereka dengan bubble wrap di taman permainan, tapi kita lepaskan mereka sendirian dalam hutan belantara digital. Konsep safetyism ni menerangkan kesilapan pertama kita. Niat kita memang baik, kita nak lindungi anak-anak. Tapi bila kita lindungi mereka dari semua jenis cabaran, termasuklah cabaran emosi yang kecil, kita secara tak sengaja halang mereka dari jadi kuat. Konsep anti-fragility ni penting. Ia bermaksud kita jadi lebih kuat bila diuji. Macam sistem imun badan kita lah, perlu terdedah pada kuman sikit-sikit untuk jadi kuat, kan? Sekarang, jom kita tengok dengan lebih mendalam macam mana zaman kanak-kanak yang berasaskan telefon ni memberi kesan buruk kepada perkembangan mereka. Ada 4 perkara utama. Inilah 4 penjahat utamanya. Kekurangan sosial, kurang tidur, tumpuan yang mudah pecah dan ketagihan. Dan yang bahayanya, keempat-empat ni saling berkait. Dia macam satu kitaran yang memburukkan keadaan dan sangat susah untuk keluar daripadanya. Jom kita bedah satu persatu. Fikirkan macam ni, setiap jam yang dihabiskan depan skrin adalah 1 jam yang dicuri dari aktiviti lain yang lebih penting. Dicuri dari masa bermain dengan kawan-kawan, dicuri dari masa berbual dengan keluarga, dan yang paling kritikal, dicuri dari masa tidur yang sangat diperlukan oleh otak yang sedang membesar. Keburukan ketiga, pemecahan tumpuan. Ini bukan berlaku secara tak sengaja tau. Aplikasi-aplikasi ni memang direka untuk tawan perhatian kita. Notifikasi yang tak henti-henti, endless scroll, semuanya sengaja dibuat untuk pastikan kita tak boleh fokus pada satu benda lama-lama. Macam mana nak belajar atau berfikir secara mendalam kalau setiap 2 minit ada gangguan? Dan yang terakhir, ketagihan. Puncanya, satu perkataan. Dopamin. Ramai orang salah faham, dopamin ni bukan sangat pasal rasa seronok, tapi lebih kepada rasa nak lagi. Setiap kali dapat like, dapat komen, otak kita dapat satu suntikan kecil dopamin. Ia melatih otak kita untuk terus kembali, untuk cek lagi dan lagi, mengharapkan ganjaran seterusnya. Jadi, poin paling penting kat sini ialah ketagihan ni dirancang. Ia bukan kemalangan. Syarikat teknologi guna taktik psikologi yang sama macam mesin judi slot. Ganjaran yang tak menentu, kadang-kadang dapat banyak like, kadang-kadang sikit. Inilah yang buat kita terpancing. Ia mengeksploitasi cara otak kita berfungsi untuk pastikan kita terus scroll.
Okey, kita dah bincang banyak pasal masalah, bunyinya macam menakutkan kan? Tapi jangan risau, buku ni bukan setakat cerita masalah, ia juga tawarkan jalan penyelesaian. Jom kita tengok macam mana kita boleh bina semula zaman kanak-kanak yang lebih sihat. Salah satu cadangan utama Haitin ialah pendekatan berperingkat. Macam kita ajak anak naik basikal, kita mula dengan roda sokongan dulu kan? Sama juga dengan teknologi. Bukan bagi semua benda sekaligus. Kita perkenalkan sikit-sikit ikut umur dan tahap kematangan mereka, supaya mereka belajar untuk menggunakannya dengan bijak, bukannya terus lemas dalam dunia digital. Akhir sekali, dan ini mungkin bahagian yang paling penting sekali, Haidt mencadangkan 4 pembaharuan asas. Dan kuncinya di sini ialah tindakan kolektif. Ibu bapa tak boleh buat benda ni sorang-sorang. Kita perlukan seluruh masyarakat untuk bergerak bersama. Inilah dia 4 tiang utamanya. Dan ianya sangat jelas. Tiada telefon pintar sebelum masuk sekolah menengah. Tiada media sosial sebelum umur 16. Wujudkan sekolah bebas telefon. Dan paling penting, pulangkan semula kebebasan, permainan dan tanggungjawab kepada anak-anak kita di dunia nyata. Ini bukan sekadar cadangan. Ini adalah satu seruan untuk kita ubah norma masyarakat. Inilah kuncinya. Cuba bayangkan kalau anda seorang je ibu bapa yang tak bagi anak telefon pintar, mesti susah kan? Anak rasa terpinggir, kawan-kawan ejek. Tapi, kalau satu sekolah, satu komuniti, semua setuju buat benda yang sama. Masa tu, tekanan sosial akan berpihak pada kita. Dan perubahan jadi lebih mudah untuk semua orang. Petikan ni memang sangat mendalam kan? Ia satu peringatan yang kuat bahawa kita mungkin dah terlalu takut sampai kita lupa betapa hebatnya potensi anak-anak kita. Mereka tu ibarat kuda lumba yang sedia untuk berlari, tapi kita asyik kurung mereka dalam kandang. Mungkin dah tiba masanya untuk kita buka pintu tu dan percaya pada mereka. Jadi, inilah persoalan terakhir untuk kita semua. Kita dah tersilap langkah sekali, kita ubah zaman kanak-kanak secara tak sengaja. Dan sekarang, kita sedang lihat akibatnya. Soalannya sekarang, adakah kita sebagai satu masyarakat bersedia untuk melakukannya sekali lagi? Tapi kali ini, dengan sengaja, dengan perancangan dan dengan matlamat untuk kesejahteraan generasi akan datang. Pilihan di tangan kita. Fikir-fikirkanlah.